Kita tuang saja ke dalam anda restoran ini kan dengan telur yang macam sotong lah. Okey, ni kita pergi bank sekejap. Kita nak cucur duit nak hari ni sudah gaji. Kita keluarkan dulu RM50 lah. Misi kita kali ni adalah mencari nasi bujang yang paling sedap sekali. Kita sampai ke restoran yang ada di Sunway ya. Tengok menu yang sesuai untuk kita makan malam ini ya. Ada macam-macam menu di sini, ada mi goreng, rojak. Tapi kita akan fokus pada nasi bujang ya. Nasi bujang satu. Aduh mama ni, kita suruh cakap pelan-pelan, dia jerit kuat-kuat, habis malulah saya. Sejuk. Kita makan minum teh ais dulu. Mangkuk teh ais semangkuk kita letak tepi dulu. Nasi bujang sudah sampai ya. Mari kita tengok apa yang menarik dengan nasi bujang kali ini. Ada dibagi keropok dan juga nugget ya. Kedai ini sangat special, dia memberi nugget dalam nasi bujang. Dan macam biasa menu wajib iaitu telur yang juga sambal. Ini sup kosongnya dan juga nugget dan sedikit keropok dan juga telur. Nama pun nasi bujang mesti dah nak bagi telur, takkan nak bagi ayam seekor kot. Okey, itulah telur ni ada sebuah nasi ya yang dibuat daripada beras. Ya, kita cuba makan bersama dengan sudu dan juga garpu. Cuba nugget. Sangat sedap nugget. Memang special lah kedai ni. Nasi bujang dapat nugget. Kita cuba telur yang digoreng. Adakah mendapati cita rasa abang wadai ni? Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kita makan nasi putih bersama sup kosong dan juga telur goreng. Telur perlu digoreng dulu ya, bukan direbus ya. Sangat lezat kali ni kita makan bersama telur dan juga sup kosong. Nasi putih kita makan dengan perlahan-lahan. Kita akan habiskan nasi bujang ini. Kedai yang pertama kita jumpa di Sunway ya. Bukan jumpa lah, memang selalu lepak di sini. Memang berdekatan dengan rumah dekat sini. Memang kelas lah sekarang memberi berapa bintang lah. Nanti kita rasa dulu. Sambung makan dengan sup kosong bersama dengan nugget dicicah dengan sambal. Sambalnya agak pedas dengan kena dengan cita rasa saya. Kita letak sikit telur. Satu suapan. Nasi bujang yang agak special di Sunway ni ya. Yang pun datang ke Sunway dapat juga keropok moni. Meriah di situ. Ya. Kita makan dulu apa yang ada di sini. Culu tengok. Kita usah orang tengok. Takut orang tahu kita makan nasi bujang. Rasanya tak semestinya kita bujang kita kena boleh makan nasi bujang. Yang dah kahwin pun boleh makan nasi bujang. Maklumlah tengah bulan kan. Kadang bukan tengah bulan sebenarnya dia nak makan rasa kelainan kan. Hari-hari makan ayam lah, itik lah, daging lah. Hari ini mungkin hari nak tukar selera lah. Makan nasi bujang bersama telur. Tiba-tiba datang sini ada nugget pula. Memang sur lah. Kalau makan ikan memang sur.
Sebaik ada sup dan juga sambal. Oh, memang nikmat lah makan nasi bujang bersama dengan sambal dan juga sup kosong ni. Memang pekat. Oh alamak, suasana di sini ramai orang sampai licin. Oi, memang saya bagi 4.5 bintang. Oh, memang lazat lah sampai licin. Dengan air teh oil pun memang sur. Memang kelegaan yang cepat. Okey, kedai ni memang terbaik lah. Dah tiktak. Okey, makanan pun sudah habis, jadi saya memanggil toke pekerja di sini, mama ini, beliau murah saja. Ui, menakjubkan saya. Ui, harganya tidak masuk akal. Adakah ini yo YouTube kembali lagi cabaran mencari nasi bujang yang paling sedap. Sekarang kita berada di telur sampai dulu di restoran Al-Baik. Kita melompat sikit ke SS 13. Okey. Ini rupanya telur telur goreng bersama dengan kuah sup. Sikit saja, sejemput. Tak apa, kita cuba dulu makan bersama dengan nasi panas-panas dan juga sambal. Sambalnya agak gelap sedikit. Tak sama macam kita makan baru-baru ini. Kita cuba macam mana restoran Al-Baik ni. Adakah baik juga nasi bujang yang ada di sini? Mari kita cuba. Kali ini kita makan dengan sudu. Sudu. Selalunya kita pakai tangan, hari ini kita pakai sudu pula. Okey, suap yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nasi bersama ulaman kuah sup. Saya cuba lagi. Rasanya kita perlu makan dengan telur. Kita potong dengan berhati-hati. Sudah masuk kedai yang kedua ini. Besok kita cari kedai yang lain pula. Cabaran 5 kedai kita pergi di kawasan Sunway saja. Tak perlu pergi jauh-jauh, Sunway saja. Kita tengok di Sunway ni mana nasi bujang yang paling sedap sekali. Kita akan cuba beri rating . Okey, kita makan dulu. Makan nasi dengan telur. Tengok. Nampaknya suasana agak sunyi . Sedang menikmati malam . Okey, agak ya, kita cuba lagi makan bersama sup . Kali ni dia papadom tak ada lah kedai ni. Mungkin dia tak sediakan papadom. Jadi kita makan apa yang ada sajalah. Okey, untuk rating kedai Al-Baik ini agak saya memberi rating 3.5. 3.5. Boleh makan. Telur pun ada. Okey, kita sambung makan dulu. Yang kedua ini agak tak berapa sangat . Tapi boleh lah makan bersama telur dan juga nasi putih, sup, order bersama air kosong. Kita minum bersama air kosong . Tengok nampak dalam sedap tak sedap pun habis licin. Ini sedap ke lapar ni? Mungkin lapar kot.
Lapar po. Ya. Alamak, sudah licin dikemas. Yo, dapat. Dah boleh kemas ah. Kalau tak ada duit boleh kita cuci di belakang. Ya, selesai sudah kedai yang kedua. Kita masuk kedai yang ketiga. Kita patah balik ke restoran di Bandar Saroi ni. Apa nama restoran ni saya dah pun lupa. Okey, kita order dulu bukan mi kedai wise macam biasa. Kita minum air kosong. Hari ni kita upgrade sikit air teh wise bersama macam biasa nasi bujang. Kedai yang ketiga ni menakjubkan dia punya kuah sup nampak lebih pekat. Sepekat-pekatnya. Dan juga telur dadar yang digoreng rangup, dan nasi putih kekal putih, dan sambal nasi bujang nampak menyenangkan. Kita tengok mari. Okey, kita makan dengan sudu. Kita rasa kuahnya dulu. Sup kosong. Sup kosong. Panas. Wah. Kau lembu Kau memang lembu. Kau memang lembu. Ya, kau memang lembu. Kau memang lembu. Sup dia memang kau. Sup dia memang awak. Kau tu lembu. Tak habis makan sup dia. Boleh makan ni, boleh makan awak. Okay, nampaknya kedai yang ketiga ni boleh tahan dia punya nasi kebujangannya, memang boleh tahan dengan sup yang panas-panas, sup kosong. Tengok, sungguh-sungguh lazat. Alah, nasi bujang di Bandar Saroi ya. Ya, mari kita makan lagi. Ya. Mari kita angkat tengok telur dadarnya ya. Dimasak dengan begitu garing sekali. Memang lazat. Tak terkira. Datang bersama dengan timun timun. Okey, kita makan lagi. Ya. Sampai licin kita makan. Kita tuang bersama dengan kuah kosong ya. Kuah kali ni agak-agak pekat ya. Memang kau ya. Padu banyak nasi bujang ni. Memang sur dia punya kuah air kosong. Kuah kosong ya. Memang padulah kali ni. Okey, saya memberikan rating berapa nak bagi dengan hidangan seperti ini. 4. Sebab kuah dia pekat, saya bagi 4/5 bintang. Makan bersama nasi putih. Memang sur punya lah. Boleh cuba lah kalau datang ke Sunway ni. Kita tengok. Si baik kita ambil ayam lah. Pilih bahagian yang kepak.
Ha, tak mau pula letak balik. Itu next time kita cuba nasi kandar di sini pula, rating untuk jadi restoran nasi kandar. Okey. Okey. Tengok. Oh, licin. Oh, memang nasi ada lagi ya. Memang sesuai lah dengan ratingnya 4.5 bintang. Okey, tak sabar kita pergi kedai seterusnya. Jom kita terjah ke kedai yang ketiga pula. Kita bayar dulu. Oh, tak mahal lah. TOS bersama nasi bujang hanya RM8. Okey, hari ni kita pergi kedai Mamak untuk mencuba nasi bujang. Nasi bujang di Penang Street di Bandar Sunway. Melayu punya Kita ada? adakah di sini terdapat nasi bujang? Nasi bujang ada? Nasi bujang ha? Kita order nasi bujang. Buat bodoh sementara kita masih bujang. Sampai pun dalam beberapa minit sudah sampai. Agak mudah disediakan. Ni kita kedai yang pertama. Cabaran mencari kedai yang paling sedap, nasi bujang yang paling sedap. Okay, kita cuba nasi bujang di sini ya. Ada tak lengkap, tak ada keropok keropok bersama dengan kuah sup. Nanti kita rahsia kuah sup punya, dia punya kelezatan macam mana. Ada sambal dan juga telur. Itu wajib lah. Nasi bujang tak ada telur, tak jadi bujang lah kita hari ni. Okey, kita rasa sup ni memang menangkap jiwa. Okey, kita makan sudu lah. Kalau pakai tangan tak rasa pula. Kita betul lah, kita makan pakai tangan walaupun dia bagi sudu. Kita rasa dulu telur dadar dia tu. Okey, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasi bersama telur dadar yang digoreng menggunakan minyak. Kita bubuh sikit sambal. Kita makan bersama sambal. Adakah pedas? Kita cuba dulu. Kita agak pedas, tapi boleh makan jugalah. Kita makan bersama keropok. Papadam. Tak lengkap kalau tak ada papadam. Si bujang mesti adalah papadam. Baru kita sur punya sup yang masih panas lagi ya. Kita tambah lagi sup. Macam mana rasa di restoran nasi kandar di Bandar Sunway Penang? Oh, amat berselera sekali tanpa melihat kiri dan kanan. Makan lagi. Sangat-sangat sur. Okey, kita makan lagi. Makan sampai licin. Harganya sangat-sangat murah. Lebih kurang berapa ringgit saya dah lupa. Okey, nanti kita cek harga. Memang agak panas di situ. Kita sambung lagi makan sampai licin. Kita makan sampai licin ya. Sedap tak terkata lah. Mari kita lihat suasana dengan sup kosong. Sup kosong bersama timun dan juga telur dadar. Itu nikmat sebenar nasi bujang ya.
Sebab bosan hari-hari makan ayam dan ikan, hari ni kita bertukar nasi ayam cabaran makan nasi bujang di restoran yang paling sedap. Tengok sampai licin. Okey, markah untuk kedai Penang nasi kandar, Penang Street nasi kandar Bandar Sawit. Saya bagi 4.5. Tengok apa yang berlaku tu. Baju sama. Cuba lihat lagi sekali. Baju saya. Apa sudah berlaku? Dia memakai baju yang sama dengan saya. Alamak, adakah ini jodoh? Bukan. Alamak. Malu. Okey, kita dah sampai ke lokasi yang terakhir di cabaran cari 5 kedai mama menjual nasi bujang yang paling sedap sekali ya. Tanpa membuang masa lagi, saya pun mengorderkan nasi bujang 1 dan juga teh ais 1. Baik. Okey, sudah sampai sepantas kilat bersama dengan sup kosong dan juga sambal pedas. Kita cuba dia punya sup di restoran Ali ni ya, Ali Bistro yang terletak di Sunway ya. Sambal hijau, menarik sekali. Dan juga menu wajib iaitu telur goreng bersama nasi putih. Nasi putih yang dimasak rapi. Kita cuba dia punya sup, kita tuang saja ke dalam pinggan ni ya, biar dia banjir sikit. Okey, kita sambung. Nampak macam menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan telur, kombinasi telur dan juga nasi putih dan juga sup. Memang rancak lah. Makan panas-panas. Kita cuba sup pula. Supnya rasa seperti sup. Ada timun tetapi keropok tidak ada keropok. Okey, kita sambung makan lagi. Boleh tahan dia restoran ni, boleh tahan dengan telur yang macam sotong tu. Memang sebiji, mungkin berapa biji di bubur telur saya tak tahu nampak besar lezat ni. Okey, lezat. Ini untuk nasi bujang ini saya bagi 4.5 bintang. Ya, itu dia nasi bujang yang begitu sul sekali. Yang nampaknya sudah tamat pencarian 5 kedai mama yang menjual nasi bujang yang begitu sedap sekali, yang berada di kawasan Sunway ya. Sampai licin saya makan memang sedap. Sup kosong pun licin, airnya memang licin lah, sedap. Dia tambahlah cabaran mencari nasi bujang bersama teh ais. 5 hari kita mencari, kita pergi kaunter berbayar lah. Harganya sangat murah ya, RM7.60. Murah. Baki RM50 ada, baki lagi ya. Okey, kita pulang dengan hati yang senang. Jumpa lagi.